Ramadan, bulan penuh keberkatan. Bulan untuk kita berkongsi rezeki dan menyantuni mereka yang memerlukan. Nak makan apalah anak-anak berbuka nanti ni. Barang dah banyak habis. Tinggal telur je. Nak masak apa untuk anak-anak berbuka nanti? Masih ada keluarga asnaf yang kekurangan barangan asas. Masih ada yang hanya mampu berbuka dengan apa yang seadanya. Adik, akak buat baju raya. Ya, raya. Mak, tengok. Untuk kita. Yelah, untuk Aki. Akak beli baru punya. Mak, tengok tu. Zira ada baju raya baru. Tahun ni kita tak ada baju raya baru ke? Nanti kita tanya insyaAllah. Okey, Mak. Ni je ke sahur yang kita ada, Mak? Ni je rezeki yang kita ada. Alhamdulillah buat buat kita untuk ibu. Okey, Mak. Mak, barang ni kosong. Kuih raya tak ada ke? Sabar ya nak. Nanti kita buat kuih raya sama-sama. Tahun ni ada masa penuh. Ada dapat dia raya tak? Dapat insyaAllah. Betul ke? Betul. Ramadan hanya sekali setahun. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi asbab kegembiraan mereka. Satu sumbangan kecil daripada kita mampu memberi senyuman besar buat mereka.